Tuan-tuan dan puan-puan, lihat gambar ini. Beberapa tahun lalu, siapa sangka gambar secantik ini mampu dihasilkan dengan hanya beberapa patah perkataan. Mustahil, tapi bukan mimpi. Segalanya nyata dengan kecerdasan buatan atau AI. Namun, tanpa panduan, kecanggihan ini boleh membawa kepada. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Mia Kaisara binti Abdul Kahar, Ketua Pegawai Eksekutif Dumatek bersama rakan saya Nur Istina Fatini binti Muhammad Taufik, Ketua Pegawai Operasi Dumatek, ingin membentang dan mencadangkan kepada anda semua tentang garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, kami cadangkan LEG, akronim ringkas tapi penuh makna. Ia membawa 4 elemen utama: literasi digital, etika, keselamatan dan privasi, serta kawalan dan HAI. Pertama, L. Literasi digital. Murid perlu faham asas AI, cara ia berfungsi dan bahayanya. Mereka juga perlu bijak menilai maklumat agar tidak mudah terpedaya. Kedua, E. Etika. Gunakan AI dengan jujur dan bertanggungjawab. Elakkan salin tugasan atau meniru hasil tanpa izin. Ketiga, K. Keselamatan dan privasi. Jangan kongsi maklumat peribadi dengan AI seperti nama atau gambar. Gunakan hanya aplikasi yang diluluskan dan dipantau oleh guru. Keempat, K. Kawalan dan HAI. Gunakan AI dengan bimbingan guru atau ibu bapa. Jangan terlalu bergantung, fikir sendiri lebih utama. Saya Kristina selaku CEO Dumatek ingin menyatakan bahawa LEG dibangunkan dengan menepati 3 matlamat pembangunan mampan SDG, iaitu yang pertama, pendidikan yang berkualiti, kedua, infrastruktur, industri dan inovasi, dan ketiga, keamanan, keadilan dan pertumbuhan yang kukuh. Kesemua elemen ini membentuk satu pendekatan yang holistik dan berupaya melindungi murid daripada bahaya AI, dan mereka dapat memanfaatkan AI sebaiknya. Jika murid amalkan LEG, kesannya mereka akan jadi celik teknologi, beretika dan selamat. Yang paling penting, mereka tidak hilang identiti sebagai murid yang berprinsip. Di tangan murid hari ini terletaknya masa depan negara. AI boleh menjadi cahaya yang menerangi jalan ilmu, tapi tanpa panduan, ia juga boleh menjadi hayang yang menyesatkan. LEG bukan sekadar peraturan, ia perisai nilai, prinsip dan maruah generasi akan datang. Selaras dengan tema Hari Keselamatan Internet 2025 edisi Malaysia, kepercayaan digital membina komuniti berdaya tahan. LEG demi masa depan.